Saya influencer Mac. Pengikut saya 40k. Campur dengan lagi 40k. Around tahun ni saya dapat. So total saya ada 80k. Boleh dikatakan saya sebagai influencer yang terbesar juga di Malaysia. Mungkin top 3 gempak most wanted. Hari ni saya ada dekat Wanda Fest Aeon Mall Bukit Tinggi Kelang. So apa yang saya nak buat hari ni kat sini, saya nak review kedai-kedai yang ada kat sini. Tapi kalau orang tak panggil saya pun tak apa. Saya influencer. Saya boleh makan free. Saya review mana-mana saya nak. Jom. Mal Kobok kan? Aku rasa dia mesti kenal aku lah. Aku influencer besar lah. Hey, Pal! Apa he? Kenal aku. Kau siapa? Aku datang nak review kedai lah. Boleh aku review kedai? Aku tak nak. Review kerja. Poli kan lu, sama? Aku nak buat review sampai dia macam tu dengan aku. Asal dia? Dan ni confirm aku boleh minum free lah. Jom. Ni confirm kan kali ni Weh. Kau tanyalah. Aku tak panggil kau ni, kau siapa ni? Aku influencer. Aku tak kenal, aku tak panggil. Aku tak kenal. Double kill. Cawan tu bagi balik weh. Bagi balik kau. Balik. Rasa bang? Kak, sini memang tak ada panggil untuk review. Tak payah bang, tak payah review pun. Adjust lah tolong Tak lah. payah bang, tak payah juga. Kau dah malu tahap berapa dah ni? Terima kasih. Jumpa organizer. Abang organizer sini bang. Ya saya bang. Saya datang review kan. Kau abang yang panggil saya kan. Saya datang tak ada orang tahu pun saya datang. Tadi kami tak ada panggil awak apa. Oh tak, sebab saya kan influencer. Memang saya dah ada follower semua. So saya boleh datang makan free boleh lah. Tak ada, awak pun saya tak kenal. Awak Triple kill. mana bahagian Zimbabwe ke apa?